gembira sekarang. Tahniah. Penampilan saya mengkhianati awak. Kyutong. Bukan macam tu. Saya akan terangkan semuanya. Jangan risau. Kian, Cetong. Encik Kuan. Cetong. Kyutong awak baik tak? Bawa dia ke hospital. Hati-hati. Kyutong. Cepat ke hospital. Pergi ke hospital cepat. Abang saya. Lama tak jumpa. Mereka tak jaga awak dengan baik. Awak sayang tangan awak lebih dari apa-apa. Awak benci bila kuku awak panjang. Setiap jam awak perlu sapu krem tangan. Saya cuma tahu. Cetong. Saya dah balik. Saya tak akan tinggalkan awak lagi. Kyutong. Kyutong. Saya nak panggil doktor. Saya akan panggil doktor. Kian. 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 Kyutong. Awak tahu tak apa yang saya cakap 3 tahun lepas? Bila awak pengsan. Nama dia Zhen Qian. Kian hati-hati. Pada masa itu, saya cuma suruh awak reka rancangan untuk tuduh bapa Song Qinyan culik saya. Saya tak pernah suruh awak sakitkan Shen Qian. Tapi saya benci dia. Dia boleh dapat cinta awak dengan mudah tapi saya dah lama di samping awak macam anjing. Tapi apa yang awak dapat? Apa yang awak dapat? Maaf Kaitang. Maaf saya baru bangun. Saya tak patut cakap macam tu. Maaf saya. Maaf Ciotong. Maaf. Kiwin. Awak lupa janji kita. Nombor. Cakap macam tu. Saya akan lindungi Puteri Lin Xiutong seumur hidup. Tak kira apa yang awak suruh saya buat. Cetong. Dalam dunia ini hanya awak yang melihatku sebagai manusia. Hanya awak yang peduli padaku Kyutong. Kiwin. Jadi awak bukan anjingku. Awak adalah pesia. Awak faham tak? Saya faham. Cetong. Saya baru sedar dan saya masih lemah.
Dan awak perlu berehat. Saya akan datang jumpa awak esok. Baguslah awak dah sedar. Encik Shen sering melawat awak selama 3 tahun ini. Sekarang saya dah sedar. Pasti dia sangat gembira. Adakah dia sentiasa datang jumpa saya? Ya. Semua orang di hospital tahu betapa Encik Shen mencintaimu. Dia sangat setia dan sangat menyayangimu. Kami semua cemburu. Kita mesti beritahu Encik Shen berita baik ini segera. Terima kasih. Bolehkah awak tolong saya? Jangan beritahu Kian dulu. Saya ingin memberinya kejutan. Cik Lin, awak sangat pemikir. Encik Shen pasti akan gembira. Kakak! Lan Ving. Kakak! Akhirnya saya sedar. Awak tahu tak bagaimana keluarga kita jadi? 3 tahun ini semasa awak koma. Saya tak pernah sangka. Saya terbaring begitu selama 3 tahun. Dan Kian? Dia sangat mencintaimu. Kenapa awak tinggalkan dia selama ini? Lan Ving. Kakak-kakak. APA Marcelana sekarang? Kakak! Yang saya ingat hanyalah saya terlibat dalam kemalangan kereta. Kakak, lalu saya diculik. Apa yang berlaku selepas itu? Kakak, awak ingat tak bila Kian menyatakan cintanya pada awak? Mengaku cinta pada saya. Bukan ke Song Qinyan yang mengaku perasaannya. Kian, Lin Qiutong, esok hari lahir aku. Kau mesti datang. esok. Aku tak pasti boleh ke tak. Jangan risau, aku pastikan hadiah sampai ke kau. Ada hal penting ke? Hari lahir aku pun tak boleh datang. Bagus. Aku nak mengaku perasaan pada Kenyan esok. Aku dah tunggu lama untuk saat ni. 3 tahun lepas, kau diculik oleh bapa Song Qinyan. Lepas tu kau dan Kian terlibat kemalangan kereta. Tapi sebab kau lindungi Kian, dia tak teruk sangat macam kau. Cuma, Kian hilang sebahagian ingatan. Tapi jangan risau kak, dia tak pernah lupa yang dia cintakan kau. Kebenaran, Kian dah tunggu aku sedar selama 3 tahun ni. Dan dia tak bersama orang lain. Dia kahwin dengan Song Qinyan. Kakak aku, tolong jangan sedih. Bukan pilihan dia. Kau tahu betapa menakutkan nenek dia. Kian tak berani melawan kehendak dia. Lagipun, Song Qinyan tak pernah layan dia macam isteri. Aku dan Sepenjang, 3 tahun mereka tidur bilik berasingan. Kian tak pernah umumkan Song Qinyan sebagai isteri dia. Dia cuma setiausaha dia dalam pandangan orang lain. Dan sekarang, sebab semua orang ingat aku cinta sejati dia. Jadi kenapa tak biarkan keadaan macam tu? Aku tak percaya aku lupa. Kian suruh aku beritahu dia secepat kau sedar. Lan Ving. Jangan beritahu Kian lagi. Kenapa? Kakak aku, kau tak nak jumpa Kian secepat mungkin. Atau sebab dia kahwin dengan Song Qinyan. Dan kau sedih, awak tak nak jumpa dia. Macam mana aku nak salahkan Kian?
Tapi aku risau dalam keadaan aku sekarang. Aku mungkin tak mampu berhadapan dengannya. Kakak, Kian sayang sangat kat awak. Apapun yang berlaku, awak akan sentiasa jadi yang tercantik dalam hatinya. Mungkin aku patut tunggu sampai aku pulih sikit. By the way kakak, 3 hari lagi ialah jamuan hari jadi ayah aku. Awak nak pergi? Semestinya. Ya itu. Itu ide yang bagus kakak. Mak dan ayah aku pasti sangat gembira nanti. Aku akan tulis jemputan sekarang dan hantar pada Kian. Tunggu sekejap. Lan Ving. Tambah nama Song Chinian dalam jemputan tu. Song Kenyan? Kakak awak pasti keliru sebab baru bangun. Kenapa awak jemput dia? Dia tu malang. Jemputan dia hanya untuk nenek Kian. Sebab dia masih kahwin dengan Kian. Buat masa ini. Baiklah. Biar dia datang. Aku pasti akan hina dia. Dan buat dia malu di depan semua orang. Inilah akibatnya kalau buli kakak aku. By the way Lan Ving, tukar bunga ros putih tu dengan BBS bread. Kakak, bukan awak paling benci BBS bread? Sudah 3 tahun. Orang berubah. Aku mula rasa BBS bread lebih menarik. Citong. Selagi aku ada, aku tak akan biar apa-apa buruk berlaku pada awak. Kiutong. Inikah cara awak layan isteri awak? Awak ni lelaki ke? Zhen Qian. Aku betul-betul nak pukul awak. Baring sikit. Encik Zhen. Puan Lin kini sudah selamat. Bagus, Dr. Bay. Terima kasih atas bantuan Kami anda. akan pergi sekarang. Terima kasih. Kiutong. Zian, saya sangat merindukanmu. Baiklah Kiutong. Baiklah. Beginikah caramu memperlakukan isterimu? Adakah kau seorang lelaki? Saya tertanya-tanya bagaimana keadaannya. Zian, mengapa kau memandang saya begitu? Tidakkah kau gembira saya sudah sedar? Sudah tentu saya gembira. Kami semua menantikan kau sedar. Saya tidak pernah menyangka. Saya akan tidak sedarkan diri selama Citong. 3 tahun. Saya minta maaf. Zian, saya tidak bermaksud menyalahkan kau. By the way, sebelum kemalangan itu dia mengajak saya keluar. Adakah sesuatu yang kau ingin beritahu saya? Tuan berikan saya sejambak bunga baby bread yang terbesar. Dua wisil ini, yang ada huruf Y ini untuk kau. Saya akan simpan yang ada huruf Q. Mari saya letakkan ini untuk kau. Mari kita jumpa di sana seperti biasa. Saya ada sesuatu yang penting untuk dikatakan. Tidak. Walau apapun. Kian, saya tidak boleh biarkan kau ingat apa-apa tentang Song Chinian. Jadi Shen Qian datang ke sini setiap hari untuk menemuinya. Adakah ini untuk saya? Di mana sahaja kau berada, selagi kau meniup wisil ini, saya akan muncul di sisi kau. Zian, kau tidak boleh ingat. Kian? Apa yang berlaku?
Saya baik-baik saja. Cetung, saya baru sembuh. Kamu perlu berehat sekarang. Kita boleh bercakap selepas kamu sihat, okey? Zian, saya minta maaf. Saya hanya ingin mendoakan kebaikan untukmu. Tapi saya tidak boleh. Jika saya tahu kamu berkahwin dengan Song Jinyan, saya lebih suka tidak pernah sedar. Saya yang menyelamatkan kamu. Saya tahu sangat baik yang kamu menyelamatkan saya. Walaupun dia isteri saya, dia hanya setiausaha kepada saya. Sebenarnya selama 3 tahun ini, Song Jinyan banyak membantu. Song Guanyan juga membayar harga atas apa yang dia lakukan. Dan satu puah, darah Song Jinyan adalah satu-satunya yang sesuai dengan jenis darah kamu. Jadi saya menyimpannya. Saya menyimpannya hanya untuk menderma darah kepada kamu. Memandangkan dia hanya setiausaha, bolehkah saya memintanya menjaga saya semasa saya pulih? Sudah tentu. Jika kamu mahu, saya tidak ada bantahan. Kian, kamu sangat baik. Tuan tolong yakinkan Puan. Dia berkeras untuk pergi. Kamu boleh tinggalkan kami sekarang. Kenapa kamu nak pergi? Lin Hyutong sudah sedar sekarang. Kamu tidak perlukan saya lagi. Jadi kamu nak putus hubungan dengan saya kan? Apa hubungannya? Apa hubungan yang kita ada? Jangan lupa. Kamu masih setiausaha saya. Bagaimana setiausaha boleh tinggal di tempat bosnya? Mari sini. Apa yang kamu nak buat? Siapa kamu nak tinggalkan saya? Jangan bergerak. Saya tak boleh kawal diri saya, tapi saya masih boleh kawal kamu. Shen Qian, berfikirlah secara rasional. Song Kenyan, kamu buat saya hilang kawalan. Kamu hanya tidak jujur. Jelas sekali kau ada perasaan padaku. Kenapa kau tak mahu mengakuinya? Kali ini, biarkan aku benar-benar kehilangan akal kerana kau sepenuhnya. Song Kenyan, kau adalah isteriku. Aku tak pernah terfikir untuk meninggalkanmu. Selamat pagi, Tuan. Bolehkah Tuan membuat sarapan tambahan hari ini untuk dihantar kepada Kyutong? Kyutong. Anak perempuan, selang Kyuyargalin. Baiklah, aku akan membuat sarapan tambahan. Baiklah. Izinkan aku. Aku akan menyediakan sarapan dan menghantarnya. Ini adalah peluang. Aku boleh bertanya kepada Lin Hyutong apa yang sebenarnya berlaku. Benarkah ayahku yang menculiknya? Kakakku sini. Kakakku, selama 3 tahun ini, aku menggunakan topeng muka kau setiap hari. Semua untuk kulit cantikmu.
Aku benar-benar berusaha keras. Aku melakukan yang terbaik dan bekerja keras. Baiklah, aku tahu kau lebih menyayangiku. Song Kenyan, apa yang kau buat di sini? Lan Ving. Cik Song datang menghantar makanan atas arahan Kian. Song Kenyan, aku memberi amaran kepadamu. Ini adalah hospital. Kau lebih baik berhati-hati. Atau Kian dan aku tak akan membiarkanmu keluar. Aku sudah memberitahu Cian bahawa Lan Hing boleh menjaga aku. Tapi dia masih merasa risau. Jadi dia menghantar bunga setiap hari. Sekarang kau telah menjadikan dirimu sebagai penghantar makanan. Kakakku, ini kerana Kian menyayangimu. Tapi kakakku, takkan kau merasa mual bila melihat makanan yang kubawa? Puan Song, kenapa tak kau berehat sebentar sebelum pergi? Jika ayahku benar-benar menculiknya dan membuatnya pengsan selama 3 tahun, tidakkah dia sepatutnya membenciku? Sebenarnya saya banyak berfikir kebelakangan ini. Orang yang menyakiti saya adalah ayah awak. Tetapi awak tidak bersalah. Saya tidak boleh membiarkan kebencian saya terhadap ayah awak meluas kepada awak. Jadi apa kata kalau saya kahwini Kian? Bagaimana seorang yang bisu boleh mengalahkan saya? By the way, saya dengar awak yang sediakan makanan ini sendiri. Okey, saya akan cuba. Lan Ving. Sebenarnya nampak cantik. Saya agak lapar. Ia hanya sedikit comel. Kurang sesuatu. Sedap. Bawa ke sini. Kakak saya, kakak ada masalah apa? Doktor. Ada yang tidak kena. Cepat panggil Dr. Bai ke bilik VIP. Puan Lin ada masalah. Hei Lan Hing. Okey, saya datang sekarang. Nan Kun pergi ke hospital. Ya. Puan Lin, keadaan pesakit sudah stabil. Apa yang berlaku? Zian, ini bukan salah Cik Song. Dia tidak tahu saya ada alahan kacang tanah. Kakak saya tidak kisah sama ada dia tahu atau tidak. Tetapi apa yang berlaku kepada awak adalah kerana dia. Song Kenyan, jika awak tidak berikan penjelasan kepada kakak saya tidak akan pernah tinggalkan awak. Lan Ving, jangan terlalu kasar. Bukan saya yang masukkan mentega kacang itu, tetapi Ling Qiutong sendiri yang melakukannya. Awak percaya tak? Jangan datang ke sini lagi. Citong, jika awak perlukan apa-apa, beritahu sahaja Nan Exon. Saya akan suruh dia bawa untuk awak. Song Chenyan, keluar.
Jadi Encik Shen, adakah awak tahu dia alahan kacang? Bukan saya yang meletakkannya, tetapi Lin Hyutong sendiri. Apa saja? Kalau dia tak hilang ingatan, adakah hasilnya akan berbeza? Shen Qian, bila awak akan ingat? Saya sudah menunggu lama. Kian, esok ialah 20 Mei. Ulang tahun Kian. Saya sudah tempah tempat untuk awak berdua di Hotel Vino. Awak baik berhati-hati. Patutkah saya menyiksanya? Atau diri saya sendiri? Song Chinian juga suka baby bread. Esok ulang tahunmu pukul 8 malam di Hotel Vino, jangan lewat. Ingat hari jadiku? Selamat pagi Encik Shen. Adakah awak baru sahaja tersenyum? Oh astaga. Encik Shen. Siapa berani duduk di tempat duduk Encik Shen? Ya. Siapa berani duduk di tempat duduk Encik Shen? Apa pendapatmu, adik? Nan Exxon. Pergi keluar sekarang. Ya. Bukankah saya katakan jangan kembali? Apa yang berlaku di sini? Ada masalah di luar negara? Atau kehabisan duit? Saya rindu abang saya. Saya hanya datang melawat awak. Adakah ini masalah? Berhenti senyum pada saya. Dengar. Ini adalah syarikat. Saya sangat takut. Apa? Adakah awak takut saya akan ambil tempatmu? Kedudukan Shen Qian? Awak nak saya pukul awak lagi ya? Sebaiknya pergi sekarang. Pukul saya kalau berani. Pukul saya di sini. Jangan lupa. Nama syarikat ini adalah Shen. Ini juga bahagian saya. Nenek saya yang menghantar saya ke sini. Awak boleh tanya dia. Nenek saya. Apa yang berlaku dengan Shen Qiu? Saya suruh dia pergi. Kian, dia sudah dewasa. Berikan peluang untuk belajar di syarikat ini. Bukankah dia belajar reka bentuk di luar negara selama ini? Biarkan dia tinggal di sana. Saya percaya awak akan menjaga keadaan. Baik.
Saya faham. Saya akan minta Li Nan Kuan membawa awak ke Jabatan Reka Bentuk. Kerja bermula Isnin depan. Tidak. Ini menyusahkan saya. Ngomong-ngomong, Saya dengar awak menyembunyikan kecantikan awak selama ini. Dan saya berkahwin dengan seorang gadis bisu. Betul ke ini? apa kaitannya dengan awak? Apa hubungannya dengan saya? Bagus. Isteri yang pendiam, apa hubungannya dia dengan saya? Tapi jika Kiu Tong tercedera kerana dia, ini masalah besar. Nama kakak ipar saya adalah Song Chinyan Khan. Nama yang cantik. Hentikan di situ. Guan Minghu. Bukankah awak kata awak nak pukul saya? Datang sini. Selama 3 tahun ini kali pertama dia mahu merayakan ulang tahun saya. Ensik Shan. Awak nak tudung kepala untuk melindungi diri sendiri? Kalau muka awak lebam nanti, jangan salahkan saya. Cakap je lah. Di mana tempat ini? Saya tak jangka awak sangat pandai berkelahi. Awak pun tak buruk juga. Apa? Sudah letih. Saya tak pernah cakap saya letih sepanjang hidup saya. Teruskan. Marilah ke sini. Marilah ke sini. Tak perlu lagi. Aku ada kerja nak buat. Shan Kian tolong. Kenyan dalam kesusahan. Apa dah jadi dengan Kenyan? Beritahu aku dengan jelas. Abang aku. Aku dah bawa. Tengok. Siapa orang ni? Apa dia nak buat? Oh Jamal. Kamu masih ingat aku tak? Apa yang patut aku buat untuk seksa kamu?
Untuk buat ni lebih menarik, kenapa tak bagi aku beberapa cadangan? Menunggu kecantikan. Aku akan buat dengan cepat. Malangnya. Aku terpaksa rasa kamu perlahan-lahan. Kalau setiap wanita macam kamu. Diam. Itu akan jimatkan banyak masalah. Shen Qian. Kamu dekat mana? Satu lagi nak cari maut, ha? Kenyan. Kamu akhirnya sampai. Maaf aku lambat. Macam mana keadaan? Kamu dah rosakan, bro. Maaf, bro. Tak guna. Kamu pun tak boleh handle kerja kecil ni. Jangan balik. Kenapa kamu tak sembunyi? Misi dah gagal. Aku layak dapat ni. Sakit tak? Macam mana keadaan? Jangan risau. Mereka takkan jumpa apa-apa pasal kita. Tak hairan. Tak hairan dia tak datang jumpa aku malam tadi. Aku rasa aku terlalu naif. Aku pandang rendah pada si bisu tu. Aku hampir lupa. Macam mana dia buat Kian perlahan-lahan jatuh cinta pada dia dulu? Saya tak sangka Kian masih begitu mengambil berat tentang Song Chinian. Cetong. Kamu masih dalam proses pemulihan. Jangan sampai terkena selsema. Kiwin. Hati saya sangat sakit. Saya perlu membuat Kian percaya. Orang yang paling dia cintai adalah saya. Dan si bodoh kecil itu tidaklah sia-sia. Kiu Tong. Walaupun Shen Qian menyakiti hidupmu dan mengganggu fikiranmu, adakah kamu masih akan memilihnya? Semestinya. Saya telah banyak menderita dan menunggu begitu lama. Saya hanya mahukan Kian. Mesti ada caranya. Biarkan saya fikir. Mesti ada caranya. Kenyan, lukisan BBS Braid kamu sangat cantik.
Cenyan ada apa? Cetong, adakah kamu nampak whistle saya? Saya rasa ia tergantung di papan lukisan. Saya tak nampak whistle kamu. Kenapa tidak cari di tempat lain? Sekarang kamu sudah memilikinya. Saya boleh menjadi Song Kinyan. Kiwen, saya tahu apa yang perlu dilakukan sekarang. Saya yakin bahawa orang yang saya cintai adalah Kyutong. Kamu hanya berhutang budi kepada wanita Lin itu. Jangan keliru. Cinian adalah isteri kamu. Ketahui tempat kamu. Saya yang menyelamatkan kamu. Kian, kamu di sini. Mimpi ini lagi. Bunga BBS Braid. Bersiul. Bersiul. Saya rasa pernah nampak whistle ini sebelum ini. Kenyan. Puan Song, ada perkembangan dalam perkara yang kamu suruh saya siasat. Kereta ayah kamu pergi ke gudang nombor 19. Kemudian, menuju ke sebuah kilang terbiar di pinggir bandar. Polis menemui beg dan tali di dalam bonet kereta. Yang paling penting, kedua-dua barang itu membawa DNA Lin Kyutong. Juga, ada surat ugutan yang dihantar oleh ayah anda kepada keluarga Lin. Dia pasti difitnah. Jangan risau. Anda kata ayah anda hanya ingat pergi ke kilang untuk memuat barang kan? Ini sebenarnya merujuk kepada dia mungkin telah dibius atau dipukul pingsan. Jika seseorang benar-benar memfitnah ayah anda, Lin Kyutong seorang tidak akan mampu melakukannya. Dia pasti mendapat bantuan. Tapi jangan risau. Saya akan cari buktinya. By the way, saya dengar Lin Kyutong telah sedar. Anda boleh pergi siasat dia. Ingat saja, jangan beri amaran kepada musuh. Saya pergi dulu. Song Kenyan. Kenapa awak tak beritahu saya bila awak sedar? Baik. Mari kita pulang. Nenek sangat risau tentang awak. Kenyan, mari sini. Makan ikan. Nenek saya. Awak berat sebelah. Saya nak juga. Ambil sendiri. Saya tak berat sebelah. Saya dengar awak sedang mencari untuk mengembangkan pasaran luar negara baru-baru ini. Dan awak sedang mencari rakan perniagaan. Ya. Nenek saya fikir. Keluarga Uyang dan Kiki adalah pilihan terbaik. Mereka pernah bekerjasama dengan syarikat kita sebelum ini. Uyang? Itu pasangan yang saling mematuhi. Dia mendengar istrinya dalam segala hal. Tidak seperti sesetengah orang. Nenek saya. Sebenarnya saya pernah bertemu mereka di sebuah tarian sebelum ini. Mereka benar-benar kelihatan seperti pasangan yang saling mencintai. Tapi saya perasan sesuatu. Isterinya Chu Yunyong nampaknya tak begitu suka pada saya. Dengan sikapmu yang dingin dan tidak terjangkau, siapa yang bisa mencintaimu? Saya rasa, hanya kakak iparku yang bisa menoleransimu. Ngomong-ngomong kakak, kenapa tidak mengadakan pertemuan? Biarkan mereka merasakan cinta dan kesetiaanmu. Mungkin akan disepakati dalam percakapan biasa. Ayo lakukan. Tatap pasangan Uyang. Bawa Cinian bersamamu. Hanya Cinian yang bisa membantumu. Kenyan, maukah kamu melakukannya? Nenek, jangan khawatir.
Saya akan membantu Shen Qian dalam mengamankan kesepakatan dengan pasangan Uyang. Ayo makanlah. Dia makan. Nan Exon, Ya? jika seseorang kehilangan ingatannya, itu berarti kehilangan sebahagian memori. Bukankah itu seperti kamu? Sebelum saya kehilangan ingatan saya mencintai seseorang, apa saya masih akan mencintainya setelah kehilangan ingatan? Saya percaya. Ya. Karena kamu hanya kehilangan sebagian dari ingatanmu. Kamu belum kehilangan dirimu sendiri. Bahkan jika otak melupakan, tubuh tidak melupakan. Maksudku hati. Hei tak pernah melupakan. Ini pasti naluri manusia. Jika ini adalah naluri, lalu kenapa aku menolak Kyutong? Tapi aku tetap ingin mendekati Song Qinyan. Bagaimana bisa dua pasangan yang saling mencintai begitu jauh terpisah? Jangan khawatir, saya sudah meninjau informasi yang kamu berikan kepada saya. Saya tidak akan merusak ini. Baik. Anak nakal. Permisi. Lihat mereka. Maafkan kalian berdua, saya pasti sudah membuat kalian berdua tertawa. Izinkan saya memperkenalkanmu. Ini istriku, Song Kenyan. Kenyan. Ini Encik Uyang. Selamat datang. Ini Puan Uyang. Selamat datang. Maaf, isteri saya tidak boleh bercakap. Maaf Puan Chu Yon Yong. Izinkan saya berkomunikasi dengan cara ini. Tapi dia tahu Anda telah datang dari jauh dan Anda ingin menawarkan layanan Anda. Ini benar-benar malang. Tidak ada yang perlu dikasihani. Walaupun isteri saya tidak boleh bercakap, itu tidak menjejaskan perasaan saya terhadapnya sama sekali. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak merancang untuk menghadiri pertemuan ini. Kali terakhir, suami Anda tidak menyapa atau berjabat tangan dengan kami. Anda salah faham. Tangannya sensitif pada masa itu. Jadi dia tidak berjabat tangan sebagai tanda hormat. Encik Shen. Saya ingin tahu bagaimana Anda bertemu. Biarlah saya yang menjawab. Anda terjemahkan untuk saya. Isteri saya fikir saya kurang baik dalam menyatakan diri. Dia bersikap untuk mengatakan, saya akan menterjemahkannya. Dia berkata, Anda bertemu saya di kolej. Pada masa itu saya adalah lelaki paling popular di jabatan kami. Selepas dia melihat saya untuk kali pertama, saya tertarik dengan rupa saya. Dari saat itu dia tidak boleh berhenti. Jadi bagaimana Anda akhirnya bersama? Ini adalah takdir. Semua kredit diberikan kepada nenek saya di kolej. Saya menjadi sukarelawan di sekolah untuk orang pekak dan bisu. Dan secara kebetulan, sekolah itu diuruskan oleh nenek saya. Nenek saya tahu dia suka saya. Jadi Anda memberikannya kepada kami. Skim saat kami jatuh cinta. Dan kami berkahwin. Ini betul. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus mengejarnya dengan berani. Ya. Ini sesuatu yang kita ada bersama. Kita mesti luahkan perasaan kita dengan berani. Kalau orang lain rasa sama, bukankah ini pasangan yang sempurna? Bagus, saya cadangkan kita bersorak. Cinta kita. Untuk cinta kita. Sorkin. Puan Uyang. Isteri saya biasanya tak minum.
Jadi jangan biarkan dia mabuk. Encik Shen, anda benar-benar sayangkan isteri anda. Saya rasa Puan Song bebas. Dan kadang-kadang dia mabuk di depan suaminya. Bukan KITU Libya Jane. Mari kita pergi. Mari kita minum. Sudah lewat, saya akan balik ke bilik saya sekarang. Song Kenyan. Mari sini. Adakah saya buat teruk hari ini? Anda buat dengan hebat. Sangat hebat sehingga saya fikir anda menipu saya. Saya menipu anda tentang apa? Anda kata anda suka saya semasa di college. Betul ke ini? Tak penting lagi. Ini penting. Jawab saya. Ya. Saya sangat mencintai anda. Tapi Selamat datang. Saya datang sekarang. oleh itu, semalam malam, ia hanya kemalangan. Kyutong. Kian? Saya boleh berdiri sekarang. Hati-hati. Saya akan tolong anda. Tak perlu. Saya boleh berjalan ke anda. Cetong. Sopan. Duduk.
Zian, saya tidak ingin kembali ke tempat tidur itu lagi. Saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. Kian, Adakah kamu akan memandang rendah saya seperti ini? Cetong, apa yang kamu katakan? Kian, saya tidak butuh cinta kasihanmu. Saya sudah katakan saya akan menunggumu. Tapi kenapa kamu tak pernah mengatakannya? Bahawa kamu akan berkahwin denganku. Cetong, saya tidak akan merendahkanmu. Sian jangan kata, Biarkan saya bercakap dulu. Kalau tidak mungkin saya tidak akan ada. Puyuan lain untuk Kian? memberitahu kamu. Baiklah, silakan. Saya cemburu dengan segala-galanya tentang Song Chinian. Saya tidak tahan dengan keadaan saya Di sekarang. satu sisi saya cemburu. Di sisi lain saya memohon-mohon untuk mendapatkan cintamu. Kian, adakah kamu akan menceraikannya untukku? Saya tidak boleh menyakitinya lagi. Kian? Kyutong, Kian, jangan tolak saya. Saya memohonmu, Kian. Hanya sekali ini sahaja. Kian? Saya cinta padamu. Bolehkah kamu memeluk saya? Peluk saya, Kian. Sian, peluk saya. Dia memelak, saya erat. Cetong. Mari kita bincangkan semuanya, okey? Kian? Adakah kamu ingat ini? Mereka pada asalnya adalah sepasang. Yang ada huruf Y di UK adalah kepunyaanku. Yang ada huruf Q di UK adalah kepunyaanmu. Ketika kamu memberikannya kepada saya, kamu memberitahu saya. Bahawa kamu akan melindungi saya seumur hidup. Tidak kira di mana kamu berada, asalkan kamu meniup peluit itu, saya akan muncul di sisimu. Kian, Begitu juga sebaliknya. Saya akan melindungimu seumur hidup. Jadi aku tak pernah menyesal menyelamatkanmu. Meskipun kamu lupa janji kita. aku tak pernah lupa. Kyutong, Kian? maafkan aku. Aku sangat menyesal. Kian? Maafkan aku. Kian, kopimu. Kamu boleh pergi sekarang. Presiden. Kabar baik. Rumah sakit bilang kondisi Song Guanliang membaik. Dia bisa bertemu putrinya sekarang. Mau kamu sampaikan sendiri? Atau aku yang sampaikan? Pergi dan beritahu dia. Ternyata sebelum aku kehilangan ingatan, orang yang selalu kucintai adalah Kyutong. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Ayah Song Chinian mendapat pembebasan bersyarat medis. Kian bahkan mengaturkan doktor khusus untuknya di rumah sakit. Aku tak menyangka dia akan melakukan sebanyak ini untuk Song Chinian. Ayah. Chenyan. Chenian. Ayah. Aku kurusan. Ayah, bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Dokter bilang, aku pulih dengan baik. Untuk pengobatan, semua berkat Kian. Sangat membantu. Dia pasti akan merawatmu dengan baik di masa depan. Aku mencintainya saat kuliah. Dan sekarang kamu sudah menikah. Jadi aku bisa tenang. Ya. Kian dan meniniku sangat baik padaku. Sebenarnya,
Aku sudah menyelidiki kasus penculikan sejak itu. Kamu tidak bisa menyelidiki. Lin Hyutong sudah bangun. Dia berjanji padaku akan bersaksi untukmu dan orang yang menculiknya bukanlah kamu, tapi ayah. Kenapa kamu mengaku bersalah? Kenyon, kamu tidak boleh menyiasat. Jika kamu tidak memberitahu saya akan terus menyiasat sendiri. Saya ingin tahu apa sebenarnya kebenarannya. Semuanya adalah kesalahan saya. Jadi berhenti menyiasat. Ayah kamu okey? Kenyan. Saya selalu degil. Dan ia tidak berubah langsung semasa kamu semakin tua. Bagi saya. Selama kamu dan ibu kamu selamat. Tiada yang lain penting. Keselamatan? Bagaimana keadaan kamu? Kian akan melindungi saya. Hanya beritahu saya kebenarannya. Jika tidak, saya tidak akan ada tempat dalam keluarga Shen. 3 tahun lalu, seorang lelaki memberitahu saya. Adakah kamu faham? Jangan sakit hati Kenyan. Jangan sakit hati Kenyan, okey? Selama kamu patuh. Saya jamin dia akan baik-baik saja. Faham? Duduk di sini. Pandu. Kamu yang memandu kereta dan melanggarnya. Selama kamu mengaku, anak perempuan kamu akan baik-baik saja. Faham? Saya faham. Faham? Saya faham. Ayah saya. Kamu melakukannya untuk saya. Saya menyeret kamu ke bawah. Kenyan. Selama kamu selamat. Saya sanggup melakukan apa sahaja. Tapi ayah, saya tidak diculik dalam 3 tahun. Saya tidak pernah merakam video ini. Semuanya palsu. Ayah